Korang tahu tak apa benda yang orang Pahang bangga sangat tu? Selain daripada patin poyok, mestilah sambal hitam ni. Bukan biasa-biasa punya sambal ni tau. Dimasak berjam-jam lama dia. Rahsia dia terletak pada belimir bulu kampung yang direbus sehingga hitam berkilat. Bahan-bahan nak buat sambal hitam ni tak banyak tau. Senang nak dapat. Tapi itulah, nak menggodeh dia tu tak tahan tu sebab makan masa memang lama. Kalau ada orang jual sambal hitam ni mahal kan, korang jangan bising, korang beli je. Sebab nak menggodeh dia tu akak serah pada anak bujang akak sebab dia tengah cuti. Terdera lah dia sikit. Nasib baiklah dia nak tolong sampai sudah sambal hitam tu. Akak masak ikut resepi turun-temurun daripada arwah mak akak. Banyak orang lain lah cara dia kan. Tapi sambal hitam akak ni sampai kat overseas dah tahu korang. Jangan tak tahu, Mak Saleh pun suka sambal hitam tau. Macam tak percaya je kan. Tapi itulah yang isteri dia cerita pada akak. Kalau balik Malaysia aja mesti borong sambal hitam bawa balik kat kampung suami dia. Sasul weh, panjang sangat. Makan dengan nasi panas-panas, bubur atau lauk kering-kering memang licin pinggan. Lagi simpan lama sambal hitam ni lagi sedap korang. Pedas-pedas, masin-masin manja. Masam-masam halus daripada belimir rebus tu memang ngam sangat korang. Makan dia memang sedap tapi nak buat dia memang tak tahan lah. Lepas beberapa jam tengok warna dia dah tukar jadi hitam. Tu dah nak masak lah tu korang. Sambal hitam ni akak suka yang kering-kering basah gitu. Bau sedap nak makan dengan nasi. Ni akak nak tunggu kering sikit lagi supaya lebih tahan lama. Dah pun siap sambal hitam akak. Ada ke yang suka sambal hitam?